Okay guys, aku dah sampai kampung. So malam tadi aku balik lewat sikit. So aku nak surprise mak aku ada kat dapur. Jom. Oh, mak aku ada kat dapur. Wuh, apa tu? Surprise for you. Sempena hari. Oi, bunga. Mentang-mentang aja jadi. Jom kita pergi buat. Nak bagi terus macam tu je, macam tak best tau. So aku dengan mak aku buat aktiviti. Sekarang kita nak susun bunga-bunga ni dekat dalam pasu. Ada eucalyptus, carnation dengan static mix flower. Semua fresh lagi tau. Part ni paling best sebab boleh dekor ikut suka hati. Potong sikit, susun sikit bagi nampak penuh dan hidup semula. Tak sampai 30 minit siap dah. Serius, hasil dia memang the boom ya. Tengoklah, mak aku paling happy sekali. Simple je pun tapi penuh bermakna. Sempena bulan Mei ni aku nak ucapkan selamat Hari Ibu untuk semua ibu yang dah banyak berkorban. Sungguh pun kadang-kadang bermasam muka jugalah gara-gara rumah bersepah. Tapi tetap air disincang takkan putus. Advance sikit, selamat hari jadi juga mak. Terima kasih untuk segalanya. Kalau korang pun nak buat mak korang happy macam ni, kadang-kadang bunga simple pun dah cukup buat dia tersenyum satu hari.